bagaimanakah kita hendak kena seorang itu pano. Ini kita tersahur ni. Makam pano. Pano je banyak tangguh pada tu. Pano kita ambil kelima arak. Kalau pergi kepada Melayu kita apa pano? Dua dekat. Punah. Dekat dengan luasan sakri. Binasa. Itu main bahasa dulu. Faniya yafna fana'an. Itu segi lurah. Pemati faniya. Pemdora yafna. Ngaji surah kata yang keempat. Faniya yafnayu. Fa'ila yaf'alu. Nah, tu kaya kali faniya yafna. Manakala masdar fana'an asa fanayan. Ya wa jatuh pada alif zaidah boleh ditukar dengan hamzah. Tu kaedah semua teman kaedah dulu. Nah, kalau itu faniya fa'ila yafnayu tukar ya kali yafna faniya yafna madim dorah masdar fana'an asa fanayan kana la fa'ya tadi. Tu kalau biasa mengaji surah tahu lagu tu. Tak biasa dengar kita ilmu Allah Taala. Fana'an sudah tukar jadi fana'an. Apa dia fana? Kalau jumlah hati binasa. Kita ambil logat Melayu hak dekat dengan hak tu ke? Punah. Dia tu punah dah. Tak itu. Dia tu punah dah. Kalau bagi kita punah, kadang kita kecek banyak tu. Bagi apa dia di bukit tak ada lagi lama. Punah patah getah, punah jahannam. Banyak bahasa kita dah. Punah penasar jahannam tu, logat-logat kita dah kecek, dah capur-capur nak jadi taukid dia bagi. Punah patah getah pi, punah jahannam pi, punah penasar. Kan? Tenawiti tu dulu. Sudah, yang dimaksudkan nak cara soalan ni sakut dengan hati. Bab qalbi tadi. Kalau kita duduk selagi nampak kita, kita panggil fana tu. Tak panggil fana. Hanya fana ada kita dalam ada Allah. Fana wujud kita dalam wujud Allah. Mana? Bila hati orang makan dia tu pergi sapa, senantiasa hati dia dah nampak Allah. Dan nampak Allah lenyap diri sendiri. Hati orang tu panggil kadang-kadang ada alih tu. Kerana dia dah nampak Allah macam kadang-kadang panon dari bahasa nak mati duk tu bahasa nak mati panon dari takut. Kata kan? Dia panggil panon, tapi panggil tak sempurna lagi dia nak panon yang sempurna, fanaul fana. Tu panjang cara dia lah tu. Pano diri daripada memandang ke diri sendiri. Hanya memandang Allah. Sebab tu dia tubik mari bajak tangga pula. Ada orang pano dari segi apa? Segi perbuatan. Tidak ada la ilaha illallah. Dia kata la fa'ilah illallah. Tidak ada yang membuat melainkan Allah. Tak ada berasa kata kita buat dah. Kalau selagi duk berasa kata kita buat, aku buat, panggil waktu tidak fana lagi. Duk berasa kita buat. Orang fana dalam perbuatan Allah Ta'ala tak berasa kata kita buat. Berasa kata Allah buat. Itu tahap pertama tu. Ada pula fana dalam sifat. Tapi dia panggil istilah apa? Tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid zat. Dia panggil lagu tu. Dia sakut dengan fana tu. Dia sutri, dia nak sempurna, dia panggil fana ul fana. Dalam istilah panggil baqa' billah. Bagaimana? Kira Allah tak lenyap makhluk. Duk cakap dengan makhluk tak lalai Allah. Dia tu pun sempurna lah tu. Dia nak banding apa lagi? Banding supaya ni juga ni dalam komputer. Ni dalam ni apa ni? Telefon lah ni. Kita tu buka satu program kan. Cuba kita buka hal lain tak lenyap tu. Tapi ada dalam tu kan. Kita halepak je tu behal tu. Buih ni tu behal tu. Semua tu duduk tamu dalam tu. Kita tekan hak ni dia lenyap tu. Tekan ni dia lenyap tu. Dia badak kita lah. Ini pun sebab tu lah. Bila dia berkecap perbuatan Allah, lenyap perbuatan kita. Tak ada masa kata kita buat lah. Sampai itu bagi orang bila pano dalam makam apaan, dia semaya, dia tak terasa kata dia semaya. Lepas tu kata dia kecek, punah je, dia kecek ke mana?
Bila dia dalam punah dia kecek gua anak. Bila dia ada semaya dia tanya, dia kata siapa semaya? Allah semaya. Tu punah tu. Sebab dia lenyap di dalam perbuatan Allah. Nah, sebab dia kata siapa-siapa kata aku semaya, syirik orang tu. Tu berat tu kena berai dulu kata tu. Dalam pano dia kecek pun jadi teruk pano je tu. Walah betul pada hakikat. Hakikat kita boleh buat ke kalau Tuhan tak kanak? Kelikah tadi. Kalau Tuhan tidak berlaku ke? Tak boleh. Itu banding macam wayang dalang kata. Wayang kulit bila bocak. Bergerak ke sendiri. Tiba-tiba bergerak mana? Dalam bergerak. Hakikatnya gerak dalam. Bergerak dalam. Zuhir bergerak tu di benda. Allah yang menggerakkan kita. Zuhir bergerak di kita. Jadi begitu beza. Yang menggerakkan tu siapa? Allah. Zuhir bergerak di kita. Tak kalau kita tengok tempat kita tak, kita bayang akulah yang bergerak, akulah yang dia. Kena lah tu. Tapi bila orang hilang dalam makam apa? Gerak dia Allah Ta'ala berlaku. Situ. Dia panggil pano. Ketika pano tak lewat kira tu. Nak mengajar tak boleh tu ketika tu. Punah pakai orang lain. Kalau kita tak dengar tak apa. Tapi kalau temu sama punah je tak apa. Sama punah tak apa. Tapi tak orang orang punah. Kecek dengan kita punah tak boleh. Dia faham dia salah. Tapi kita temu sama punah je kecek pun ketiam lah dua tu. Temu yang siapa? Ku yang Tuhan. Nak tahu aku pun yang Tuhan ke? Boleh masuk dua tu sama punah. Cuba kecek dengan kita punah tak boleh. Mu yang siapa? Ku yang Tuhan. Mu punah. Kalau sama punah tak apa. Mu yang siapa? Ku yang Tuhan. Ku yang Tuhan ke? Faham nak gimana? Nak pergi tempat Tuhan. Sama punah dia masuk online. Itu tu bandingnya lagu tu tadi. Sampai tu ilmu ni ketika dia panah tak ada nak kejap di tengah masyarakat tu. Tu dah takut jadi keliru orang mendengar. Itu. Ya banding-banding kat kalau lepas kita ambil tuak, pupuk dalam botol, pupuk dalam jebu, kita perang 2-3 hari. Masa dalam perang je puih tu, tak panggil punah tu. Ketika tu pukul syarak pun najis tu. Kalau kena pakai wajib kita basuh tu. Kerana ketika tu najis. Tapi najis tak serupa dengan arak nak buat mabuk. Najis sama najis. Tapi beza tu mana? Kita ambil 2 bekas ni. Kita misal 2 tepayar. Kita ambil tuak. Boleh 2 geleng. Buk sana sepayar. Buk dalam sah lagi 2. Maka sama-sama arak atau sama-sama tuak. Kita sini panggil tuak. Orang kata panggil nirak. Tuak sama tuak. Suci kan tak? Suci. Boleh minum. Kita perah dalam botol, dalam tepayar 2-3 hari, dia buih. Ketika buih golayan, hukum dia jadi arak. Khamar panggilnya. 2 tepayar tu, arak. Khamar. Maka arak yang pertama, kosak kita nak buat apa? Nak buat cukup. Arak yang kedua, kosak kita nak buat mabuk. Maka hukum serupa sama-sama najis. Kalau kena pakai menjadi mutan najis. Tapi beza tu mana? Hak yang pertama hak kita kosak nak buat cukup, arak yang muhtaramah. Khamar yang muhtaramah, arak yang dihormati pada syarak. Ada pun kita kosak nak buat mabuk ni, arak yang tidak dihormati pada syarak. Dah. Najis sama najis tu tu. Tapi pergi setengah lagi ni dihormati pada syarak. Kalau orang pergi menumpah kena bayar. Kerana hormati pada syarak, kosak tuan nak buat cukup. Tak kosak kau halal. Hak payah lagi ni kosak nak buat mabuk. Arak juga tidak dihormati pada syarak. Kalau orang mari kata payah tu kena ada wajib atas orang kena tu bayar. Lepas tu bila lama-lama buih-buih suruh. Hak ni jadi cukup. Ini jadi tua asal. Hukum dan najis pasti rukun. Haram, jual tak sah. Minum haram. Ini bila jadi juga suci, tak ada kena basuh apa. Tak sah ke diri tua, sampai ke bekas dia turut suci, tak ada kena kita hidup basuh. Lagi pula boleh ada jadi cukup. Pakai kerja banyak ada. Tu pano je tu.
Dia pano macam tua gila. Lepas tu dia suruh dia jadi cukur. Jadi cukur pun belum asal lagi baru-baru tu. Dia baca lah nyecak tali lagi lah. Dia tak asal. Kadang tu baru jadi cukur baru. Dia kena lama kalau nak asal tu. Ini pun sepatutlah paning ni. Dia nak pergi pada makan bakar, dia kena lalu kok punah dulu. Dia kena pergi lalu kok gila dulu. Dia kena gitu. Kita nak mengaji boleh kena lalu kok gila. Kalau tak gila mengaji putih lama. Lepas tu gila ni mengaji. Pas mati. Yang gila. Nah itu kan. Itu ibaratnya itu.